Di medan Yarmouk, satu penunggang misteri melibas pedang kiri dan kanan dengan sangat cekap. Tentera Rom dibunuh satu persatu. Melihat keberanian penunggang misteri itu telah menyalakan semangat juang tentera Islam yang lain. Panglima Islam Rafa'i bin Umairah berkata, dia berlawan seperti Khalid, tapi dia bukan Khalid. Khalid Al-Walid sendiri turun daripada kuda dan hentikan penunggang itu dan bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Penunggang itu tunduk dan suara seorang wanita pun kedengaran. Aku malu wahai ketua, bukan kerana takut, tapi kerana aku cuma wanita biasa yang mengangkat pedang kerana hatiku terbakar dan jiwaku luka kerana abangku ditawan musuh. Khalid hampir terjatuh daripada kuda dan dialah Khawlah Al-Azwar. Khalid terus membawa Khawlah untuk sertai misi ke Bait Lahia di Gaza, bebaskan Dirar dan tahanan muslim yang lain, dan mereka berjaya. Abangnya dibebaskan dan musuh digoncang dengan satu nama, Khawlah. Dia bukan sekadar penunggang misteri, kerana bila iman dan cinta pada agama menyala, tiada siapa boleh halang seorang wanita mukminah.